In the individual category, SMK Padang Tembak took the Best Platoon Leader Award. The school also won the Best Team in the Governmental Agencies category. SMK Padang Tembak's Cadet Corps Platoon Leader Fakhruddin Shafi'i attributed his success to his family, teachers and friends. Rakamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Haji Amran, Meja Samsu Akmal dan Puan Hajah Rokiah. Macam tak jangka boleh menang. Itu sekali nak cakap terima kasih dekat cikgu, Kak Juletin, ibu bapa dengan rakan-rakan kat belakang ni kan, sebab beri kerjasama yang penting untuk hari ni kan. SMK Puteri Titi Wangsa retained the overall championship title after winning the Best Platoon Leader Award and Best Team in the Non-Governmental Uniformed Agencies category. Farah Azida Nur Haslan, SMK Puteri Titi Wangsa's Cadet Corps Leader, hoped to win in the national level competition. Perasaan gembira, tapi terima kasih kepada cikgu-cikgu, jurulatih yang mengajar saya lah, jaga suara, saya jaga suara, yang minum air asam jawa. Lepas tu dan terima kasih kepada semua cikgu, jurulatih sini-sini. Saya yakin kita orang akan dapat pergi ke peringkat kebangsaan nanti, insya-Allah. Titi Wangsa. A total of 53 teams from 22 schools in the Keramat Zone took part in the competition. The event was held at the Royal Military Police Training Centre in Pulapol, Genting Klang, Kuala Lumpur. SMK Wangsa Maju Section 2 Principal Rokiah Yaakob said competitions like this help in the students' character building. Tujuan mengadakan Kawat Kaki Zon ini adalah selaras dengan kehendak falsafah pendidikan negara, iaitu bagi melahirkan pelajar yang cukup inteleknya, yang cukup emosinya, yang cukup rohaninya dan juga cukup jasmaninya. So inilah pelajar-pelajar yang holistik yang kita nak lahirkan, bukan saja berjaya dari segi akademik yang cemerlang, kita nak juga dia pandai, gaya berdiri, gaya bercakap, ada semuanya pada anak-anak yang nak kita lahirkan sebagai model insan negara. Both the overall champions took home a challenge trophy and other prizes. Keramat District Education Office Deputy Director Amran Masko gave away the prizes.